bagaimana kita tengok kalau misalnya kita sebagai ibu bapa dan kita dah ada anak dan betapa pentingnya kita mempamerkan iaitu kasih sayang kita kepada anak-anak kita Baik ibu bapa ni sebagai model sebenarnya kepada anak-anak lah. Model maksud sini macam kata cara kita bercakap dengan isteri kita. Contoh kalau kita cakap dengan cara lemah lembut, cara kasih sayang dengan isteri, jadi dia beri kesan pada anak-anak tu. Begitu sebaliknya lah, kalau kita misalnya suka tengking, herdik kepada isteri kita, suami kepada isteri, dan ataupun kita misalnya suka marah ke dan sebagainya pada isteri depan anak-anak, walaupun anak kita kecil lagi tu, umur 2 tahun ke, ni kes-kes saya lah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tu, dia akan cakap tu, Daddy tak sukalah, apalah marah-marah ibu ni, tak sukalah, orang tak sukalah, dia macam tu tu. Jadi kanak-kanak ni walaupun kecil, tapi mereka dah mula terkesan dah dengan kita kata kata-kata yang kasar daripada seorang ayah kepada seorang isteri. Jadi kesan ni dia akan beri kesan sampai kata-kata kanak-kanak, lepas tu awal kanak-kanak, awal remaja, sampailah dewasa, dan mungkin juga sampai dia berumah tangga Jadi kesan ni tak elok lah. Kalau boleh kita ibu bapa ni, dengan isteri kita cakap lemah lembut, kalau nak tegur pun dengan lemah lembut, kalau nak bercakap pun kita lemah lembut. Sebab apa? Semua perkataan kita dan model kita tu, anak-anak kita 3-4 orang ni akan ikut dah. Sebab tu kadang kita tengok anak kita kenapa tiba-tiba dia jadi kasar, bercakap kasar ataupun dia menengking, menjerit misalnya dan sebagainya, sebab dia tengok model keibubapaan tadi tu. Jadi kalau boleh kita, saya menyerulah lepas ni, kalau yang dah terlepas tu, lepas ni kita jangan buat lagi. Ini saya bercakap banyak, saya kendalikan kes di klinik saya lah. Tolong jangan buat lagi lepas ni, dan kalau boleh kita gunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut dan bahasa-bahasa memujuk, bahasa-bahasa kasih sayang. Yang penting kasih sayang dalam hubungan keluarga suami isteri, yang penting ialah kasih sayang. Dan satu lagi, kalau kita tengok juga sebagai ibu bapa ni, selain daripada komunikasi, juga ialah kita punya, kata orang tu, kadang-kadang kita punya gerak-geri kita. Gerak-geri kita ni, contoh misalnya memek muka kita pun akan beri kesan juga. Kalau kita nampak macam kita tak puas hati dengan isteri dan sebagainya itu, jadi memek muka ni pun akan beri kesan dah. Jadi gerak laku, tingkah laku, perbuatan kita, dan juga bukan saja komunikasi, tapi lain-lain kita kata tingkah laku, perbuatan tu juga akan memberi kesan kepada anak-anak. Kesan kepada, saya nak beritahu, kesan yang pertama sekali ialah kesan tingkah laku, kesan psikologi, kesan emosi, dan kesan kita kata iaitu dia punya kepercayaan tu. Jadi akan datang kalau dia dah besar pun, dia dah tengok, kalau lelaki tengok ayah macam tu, mungkin kalau dia kahwin pun dia akan buat macam mana ayah dia buat kepada mak dia. Dia kasar, jadi kasar tau. Jadi pendidikan yang tak begitu sihat ni, yang diajar oleh ibu bapa ni, menyebabkan anak-anak kita nanti bertingkah laku kasar, dan dia akan beri kesan kepada dia bila dia berumah tangga nanti. Nampak tak? Jauh kesan itu. Jadi kalau boleh, kita sebagai ayah, kalau rasa tak puas hati dengan isteri ke apa benda, kita bercakap lemah lembut, panggil isteri tu depan-depan, cakap elok-elok, beri nasihat, jangan tengking-tengking, jangan jerit-jerit, dan juga guna perkataan-perkataan yang kita kata kasar, dan dia akan beri kesan lah kepada anak-anak ni. Dan anak-anak kita nanti dia tak sihat lah, bukan tak sihat fizikal tu, kadang anak kita ni besar, tetapi maksud saya tak sihat ialah dari segi emosi. Kebanyakan ialah tekanan emosi. Tekanan emosi, dan budak-budak ni akan simpan tu. Dia akan simpan, dan juga dia akan menjadi seorang yang memberontak. Dia suka memberontak tu. Jadi tingkah laku yang tak sihat tu akan kena. Jadi saya menyuruhlah pada semua ibu bapa supaya kita jangan lagi meneruskan kita punya tingkah laku dan komunikasi kasar ni. Kita cakap lemah lembut. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.